Oi, Grab ada. Ramaian. Bolok. Mana? Konten lah pula. Lalu kamera pun tak bawa. Tengok muka ride dulu kau pas. Jatuh ke? Yalah tu. Tapi pasangan tu siapa? Okey. Laju dengan berat kau tengok. Ku jejak. Pagi-pagi start engine helmet sarung jaket tight bike menjerit jalan kosong cuaca bright Pukul semua tayar bergolet laju bau tuti naik tenang jiwa dalam kabur ride sama bro angin tepuk. Okay, morning gang. So kadang pagi barai nanti buat kerja sampai pukul 5 pagi. 5 pagi nak share kat motor ini. Dah tak lagat. So sebiji lagi yang ni. Yang ni dikabarkan Tom yang nak bawa pergi ride. Biar dia pergi ride lah. Aku kan nak bawa kereta, bawa motor ni. Nampak dia. Macam awang. Gempak gila awak cakap dulu. Ni memang bajet tak ada. Bajet dia ada tapi kita tak pasang untuk auto show. Memang kita nak set up ala-ala race look lah konon ni. Ala-ala race. So nanti kita tengok ramai tak yang bagi ride. Ada jumpa geng-geng lain tak. Tapi aku naik kereta lah. Nanti tengok macam mana. Okay, disambung barai. Ya, baru bangun. Gombal apa? Dia dah hitam lah. Okay, kita okay. Tak buat tawa lagi motor ni. Dua oren naik. Kau rasa okey tak aku punya lens? Sebab yang ni aku pakai lens CPL. Maksudnya tapi kalau untuk jalan macam silau-silau tu kan, ada tak ada naik silau dekat ni lah, dia akan jadi macam redup je, tengok clear je. Tapi ni belum panas lagi lah. Sebelum ni aku pakai lens original. Ni aku pakai lens CPL. Benda entah aku tak tahu apa efek dia ni. Lagi lawa ke? Hari tu ride sidai aku. Kali ni bagi dia rasa sidai sikit. Kenapa nak tampirin apa? Yelah, belai-belai kental. Lock throttle. Okay, checkpoint kita satu. Nanti masing-masing share location ya. Ini bukan Terengganu. Ya. Ini kalau ada ngantuk, jagi pula. Macam okey pula motornya. Betul-betul 18 dia maintain ni. Hari tu dia dah sakit kepala. Dia ingat aku bawa motor sorang-sorang. Tiba-tiba dia bawa motor. Ada geng. Padahal ramai je geng ni nanti. Itulah tu. Dia takut kau fly. Ada je yang tunggu kat sana. Dia takut kau fly. Macam kawan-kawan lain ada je. Aku yang dia takut tak. Nanti kau fly. Tahulah kau tu. Mana ada. Weh dah tua weh nak fly sakit pinggang. Oh, Akis bawa motor standard RPM 11 tu. 11.5 dia maintain tu. Sebab ada driver. Driver import. Jarang ada. Import mari. Driver pakai drift. Apa ni nya? Belakangnya dah ada lah. Dah ada katil. One set. Tengok. Weh, bukan dekat Afrika Twin ke? Hilang. Hilang kat mana? Tak tahu. Sampai tapi tak ada. Kena rembat ke apa? Tak tahu kat mana. Berat lu. Pasangan bercinta, dua-dua oren. Saya isi minyak awak, awak isi minyak saya. Overflow.
Ya. Ikon tak beli. Arena Rawang ya. Kita dah sampai Rawang, tak tahu mana tu macam sunyi je, sepi yang mencengkam. Woohoo. Mana parking sini? Di belakang. Sentomnya macam sana. So kita dah sampai ke Rawang, motor masih kotor lagi. Nanti kita basuh lagi kat sana. Ni member dah ramai kat sini lah. Motor patah senggo tu. Sedap. Tengah keramaian, tengah meriah-meriahnya. Orang lain semua pakai baju, aku tak pakai baju kan. Macam tak ada apa-apa. Okay kot. Oi, grab ada. Berentap ni. Awak tak lari Roy tak turun. Roy turun. Ada kot nanti. Tak tahu dia dah gerak ke belum. Tadi dia dah gerak sini dulu. Ni orang gerak lambat sikit. Okay ke? Tu elak ah. Ha? Masuk show. Masuk gitu-gitu je. Boleh. Mana? Konten lah apalah. Lalu kamera pun tak bawa. Tak, masalahnya aku punya stand tu hilang. Kau tahu tak? Mana budak tu? Pikul. Mana? Pikul apa? Apa? Sedap baru? Dekat sini? Ni kat belakang. Kau lah tu ni. Oh. Setting. Kita transport ke ni, rantai. Kau tak bawa? Bawa. Dah ada bawa-bawa tak ada kan? Memang ketat dah. Motornya okey kan? Aku dah cakap pula-pula ringan. Ya. Lah, kan dah cakap nak buat special video untuk motor ni. 20 minit baru. Sampai 20 minit lagi baru besar. Macam mana, okey ke? Okey, baru. Dah laju ke? Tak cukup laju? Laju ada. Nak tambah laju lagi tak? Tambah laju biar ikut di betul-betul GPS lah tu tambah laju. Main GPS terus ya? Gila lah. Dah racing belum? Belum lagi. Belum. Jom. Jalan tu. Gerak. Tengok nak gerak. Ni tak masuk auto cukup. Sampai sana basuh lah. Macam di kawah je lagi. Banyak geng ni, jangan risau. Aku dah cakap. Aku je daripada jauh tadi nampak mengalir-mengalir. Motor kaki kencing. Kencing aja motornya. Orangnya tak kencing. Orangnya tak kencing. Hadir ya, hadir. Motornya yang kencing. Oh, ini berapa kali buat dah. Problem juga berita dia. Tak aku berapa. Sampai lupa minum tu. Tak apa, nanti aku minum. Excited sebab dia paling susah kau tahu nak naik motor. Dia lah saja sakit pinggang lah. Tiba-tiba, wow. Sebab kau. Cuba kau try bawa fly. Laju, tadi laju juga dia bawa. Dia ada kain ni. Mantap.
cuitnya. Tak nampak Roy lagi. Roy kata dah pergi. Kan motor Akis tersidai lah belakang tu. Kita orang dah terlajak tapi tak apa, kita tengok dulu apa problem, alright ke tak alright. Motor okey. Dah jalan dah. Kita hari tak dapat follow geng dia. Sebab apa? Sebab motor ada problem, nak bagi RS member. Dah dapat bagi kawan member, bukan main tersenyum dan lebar. Mana yang lain? Kau cari siapa? Tom ni orang ni Roy. Ya, aku tahu tadi. Sekejap kita datang sini tu. Aku nak cari tempat parking. Panas. Ada buah rantai lebih. Tak ada lah. Buka dulu lah rantai motor tu, boleh tak? Alamak. Mana Roy ni? Tadi kata kat sini. Tadi dah telefon lah. Budak-budak dah standby sini. Lambat pula dia ni. Oi, lambat betul. Kau buat apa kat sana? Lepak kat budak ni. Yelah, sampai GoPro mah. Kau rekod apa? Aku Rekod angin lah. Rekod angin, ya, jangan sekejap. Rekod dengan siapa? Aku sini dengan Nadri. Ya. Tom Yam jumpa tak? Mana? Tom Yam dah gerak dah. Dah gerak dah? Dia naik motor. Motor apa? Motor debar lah, auto show sebiji lagi. Ni sebiji lagi. Kenapa tak naik kali je dulu kat sini? Yang satu Tom Yam nak test ride dia katanya. Dia nak teman Akis. Gila lah ni LCO. Dah tak liki-liki ke? Sikit lah, sikit. Bila lepas ni kau mana? Lepas ni tak, ikut je lah diorang. Semakin berkurang, semua dah bergerak. So kita akan teruskan perjalanan kita ke sana. Tengok muka Roy dulu kau puas. Dia kan ada muka kau baru ada view. Kalau tak sendu. Tapah. Jatuh ke? Yalah tu. Sangkut tak? Pecah tak? Tadi masa kat lubang tadi aku rasa tu. Ada langgar lubang tadi. Masuk kawas dulu lah. Ada pun. Ada pun? Pol purple. Kasih ya? Aku bukan tahu spoiler apa. Kawas dulu. Tengok botol ni. Yelah tu. Sial lah, botol tu boleh pula baring. Habis tu tak tahu nak selit mana. Aduh. Banyak lagi.
Banyak lagi. Ya, 80-100 dia. Banyak lagi. Yalah shoot. Alah. Game share dengan shoot. Habis itu aku nak tunggu lama sangat. Aku tak tahu nak bawa motor ni. Tak, tadi sepatutnya boleh je 14. Boleh tapi pasangan tu siapa? Okey. Laju dengan berat kau tengok. Ku jejak. Ayo. So, dah baru tu Jimat. Yakin. Dah sudah pergi balik tak isi. Ini kalau balik memang godok ni tak isi. Aku punya lah minta dekat siapa yang ruti yang macam sikit kat tank. Kalau dah cam, tak dia sebab dah kering kan. Aku cam lah. Kalau dah cam selamat lah. Kau tak ada buat kain ke apa? Tak ada. Tu ni ada kain. Aku biasa standby kain. Celup dalam tank tuti, ambil tutinya, perah kat tank. Perah. Itu kalau betul emergency tahap gila tu. Kadang aku ambil kain apa-apa, celup masukkan dalam, Yang bersih kan. tarik, perah. Itu tips untuk ni emergency punya ni lah. Ya, kalau dah tak ada apa-apa. Baik itu. Dalam kain dia tu. Dah cukup. Berat dah ni. Tak boleh kau tu. Oh ya. Tak tahu risau. Itu dia nanti rapi dan Setting kering ah. Setting kering lah sedap pula. dah bulan lah. Jangan dulu. Kita kena bawa kereta ke sana. Sebab kita bawa kapet. Kapet tu berat tu. Dia daftar dah. Masuk Masuk tapi dah turun nanti kena pakai luar. Okey, beres. Betul tak kunci motor ni? Ni ya. Yang mana yang support? Kita dijangka hari ni, kena jangka hari ni 1,000 je, tak banyak pun. Jadi melekit je. Undangan kita 1,000 je, kalau datang lebih tu rezeki, alhamdulillah. Tapi dia cakap dah sampai belakang dah ni. Siapa tadi berada yang hilang kunci motor tadi? Event lori kita semula. Nak buat video yang satu-satu tu. Satu-satu je nak bawah. Bulat sampai lak, asap tebal naik, jalan depan gelap, geng tetap tarik, tayar spin, melekat tetap hitam, kami conqueror jalan takkan pernah padam. Bulat 100 sampai lock, engine meram.